dengan Kelantan ni masalah banyak. Memang masalah banyak sebab duk basuh tahi demo lah. Kelantan jadi masalah hari ni sebab duk basuh tahi lama. Tahi tu tahi lama. Demo kata toke 30 tahun. 30 tahun pun dah tahi busuk. Buat tahi pang lagi atas latar. Dogonyo latar ni masalah hari ni. Tak ilek-ilek bang. Demo duk teke duk gapo. Tu nak ayat contoh masalah air kalau kita sebut masalah air. Oh dia gege masalah tak selesai. Memang tak selesai 100%. Ada satu video tu dia kata Kelantan kata nak tetap tahun 2050. Kau tu nak selesai semua sekali. Lo ni alhamdulillah banyak dah selesai. Sebab tu baru ni gaya 2 kali gaya. Ada gege baik. Ada gege? Tak ada ke? Kalau gaya kak. Oh gege hambuk lah air tak ada. Baru ni ada bunyi. 2 kali gaya. Mana ada bunyi? Ha. Buruk ni tak tengok TV berapa. Kau bakal senyak ni. Ada punya gege air pun ni. Tak ada ke? Tak ada tu apa? Maknanya sebahagian sesat tu. Kau tidak kat bila musim gaya tu kat habis tu bik macam-macam air kita. Tapi pun ni tengok. 2 kali gaya ambil duk perhati tengok. Tak ada gapo tu. Maknanya kajian awak hijau lah. Kajian awak hijau setakat dia boleh. Dengan pitih yang ada. Bukan duduk saja. Tu contohnya paling mudah. Bukan kata tak ada masalah langsung. Ambo tak aja kata tak ada masalah. Hai Kelantan. Ya mula. Cuma ambo suruh terjun alih sungai tu. Kau bingung. Kau bingung tu alih sungai lah. Mu nak air kak? Tu ya bagi dia. Kau cerdik tak ada gege. Ni pergi belaruk tepi sungai. Royak air tak ada Kelantan. Dalam sungai air penuh. Tidak gong orang panggil. Kalau pergi beripung pada pasir, masa apa kata tak ada air? Sebab tu kita jawab, terjun sungai lah, dah nak air kak. Tidak gitu Dia jawab apa ni, biar padang atau lu. Orang juru kita jawab cara juru, hak tolu kita jawab cara tolu. Tu tak win apa lagi. Kalau win apa kapik tak kau bingung Benar. Jadi hak ni nak suruh pehek ni, barang lagu. Nak suruh kita pehek. Dan kita tahu Kelantan ni moga kena anak tiri, kena macam-macam. Hak lo ni pun lebih kurang itu juga. Hak duk royak projek airport ke apa semua ni zaman dulu belakang semua siap betul le zaman dia. Kahwin ni cerah dengan tok lelaki lama, nikah beranak. Dia ingat anak dia, pada anak kahwin tu. Dia suruh habis jatuh dia boleh anak. Anak dulu tu. Airport ni zaman dulu, zaman Najib mula dulu. Lebuh raya pun zaman Najib duk jalan tu. Marah-marah ke Najib pun ada juga gear dia di Kelantan ni. Jangan main-main. Hak baru ni tak ada lagi barang. Nak royak. Cuma mari resmi ya. Gak mari resmi tak ada masalah. Apa ambo besok pergi resmi Kedah. Bukan Kedah ambo je resmi ya. Dah tu Kedah suruh kita resmi lah kita nya. Kedah orang. Lagu tu resmi airport pun. Moga hak zaman orang lain. Cuma kebetulan mari zaman dia ni sudah kan resmi dia tu. Sebab tu duduk tak lama tu malu kat orang. Ni nak contoh kita kena baca banyak perkara.